Okay guys, so sekarang kita berada di KIA 2. Kita baru je lepas tukar duit dan kita belajar daripada mistake yang pertama. Kita tukar cepat sangat rushing. Kat atas tadi kita tukar dengan rate 332. Bawah ni jual 305 je. So kena survey dulu lah, jangan rushing, okay? So itu mistake pertama, rookie mistake, tapi tak apa. Kita teruskan lagi dengan perjalanan kita. Alright, semua orang tengah excited sekarang. Energy level semua up. Okay, how are you guys doing? Apa tu baby wise? First night flight. Betul. Betul. First time night flight. Are you ready, guys? I'm ready, guys. Okay guys, so kita sampai di bandara Minangkabau International Airport. Lepas tu kita naik free shuttle ke ni stesen kereta api bandara, stesen kereta api untuk airport. Sekarang ni kita nak ambil kereta api nak ke Simpang Haru. Alright. Alright guys, so sekarang kita berada atas train menuju ke Simpang Haru. Macam mana saya nak cakap cuaca kurang baik, cuaca hujan, cuaca enggak bersahabat. Kalau kata malam ni cuaca okey, kita keluar jalan-jalan. Kalau tak, kita call it a night, kita just pergi beli makan dan balik je, itu je. Kalau tak, kita boleh jalan. Esok kita nak ke Bukit Tinggi esok, tapi kita nak ambil cara yang paling low budget. Alright guys, so sekarang kita sampai di stesen Simpang Haru, stesen Padang. So kita book Grab, jumpa Grab dekat entrance depan sana untuk ke bilik yang kita tempah. Bilik tu bilik jimat lah. Kalau saya tunjuk tour, jangan lah macam terkejut. Bilik murah je. Alright, let's go! Alright guys, so tadi kita dah rehat dah dekat bilik. Now kita dah siap-siap. Kita nak keluar pergi satu tempat ni, nama dia Pantai Padang. Pantai Padang ni tempat keramaian. Orang kata situlah tempat orang berkumpul untuk weekend. So let's go. Okay, so hujan yang sangat lebat dengan basah, kita basah. So kita menyorok masuk dalam mall sekejap. Tak tahu ada makan ke tak, kita tengok cari makan ke sini. Kalau ada makan boleh makan. Kalau tak kita keluar cari tempat lain. Macam tak ada makan je. Okay guys, so sekarang kita berada di CFC. CFC tu macam apa nama dia, California Fried Chicken. Wow. Serius lah tu. Alright. So itu je makanan yang ada sekarang. Kita beli satu set je untuk suap anak-anak, bagi anak-anak settle. Itu yang paling penting. Bila anak-anak dah kenyang nanti, baru kita cuba explore lagi dekat luar. Tengok gerai-gerai kat luar. Kita orang nak makan street food sebenarnya. Tapi apa-apa hal, kita settle anak-anak dulu. Alright guys. Apa bang? Silungkang namanya bang. Silungkang? Ya, itu makanan enak tuh. Mahal sih di sana. Itu di mana? Di Simpang Haru namanya itu. Dekat kereta. Oh. Dekat stasiun Haru. Ya, stasiun Haru ya, dekat itu. Good morning everyone. So pagi ni kita nak keluar cari makan dan juga cari charger handphone saya. Tak boleh nak charger rosak. Sekarang jam menunjukkan 6.41 pagi. Banyak kedai tak buka lagi pun. Ni kita keluar seorang-seorang sebabnya anak-anak tidur lagi. Okey, setelah saya meninjau kawasan yang berdekatan ni, tak ada apotek. Ada satu kedai servis handphone, itu pun tak buka lagi.
Nampaknya saya kena venture jauh lagi. Saya kena jalan jauh lagi untuk cari charger and breakfast. Itu cuma satu. Ini cuma makannya begini ya. Okey. Ini satu saja. Okay guys, good morning. Sekarang jam 9.13. Nampak tu anak-anak saya dan isteri saya kat belakang. Kalau kita travel ramai-ramai ni susah sikit nak buat video sebabnya terkejar-kejar kita nak handle anak semua kan. Okay, so sekarang kita berada di Simpang Haru train station. Kita nak try beli tiket ke bandara. Lepas tu daripada bandara kita nak ambil Damri nak ke Bukit Tinggi. So let's go. Okay guys, so ada masalah. Biasa kalau kita travel, masalah tu adalah sebahagian daripada adventure kita. Okay, so macam ni ya. Bukit Tinggi, rekreasi untuk Bukit Tinggi tutup sekarang. Sebab satu, jalan Bukit Tinggi tu ada landslide. Dua, sebab ada erupsi berdekatan dengan kawasan tu. Jadi dia kata tidak disarankan untuk ke sana. Dan biasanya jalan untuk ke sana biasa 2 jam, 2 jam setengah. Sekarang boleh jadi 5 jam sebabnya jalan pergi jauh. Kita dah book bilik, dah bayar. So sekarang kita tengah usaha dengan booking.com untuk try dapatkan balik refund. Kalau tak dapat, burn lah. And kita kena ubah itinerary kita untuk putar-putar Padang saja dulu. Lepas tu kita fikirlah macam mana kita nak adapt dengan situation. Ni adventure ni, ada masalah adventure lah. Mas Adek. Okay, so sekarang kita dah naik bas di Tabing, di stesen Tabing. Kalau orang sini panggil tabiang. Untuk ke Bukit Tinggi. Tadi kita ada masalah, tadi kita ada pembaziran masa dan pembaziran wang sikit. Kita ambil Grab tadi daripada stesen Simpang Haru ke bandara. Lepas tu bandara tu tengok Damri ke Bukit Tinggi dah berlepas. So kita ambil Damri yang lain ke stesen Tabing. And then daripada Tabing ni baru kita boleh naik bas ke Bukit Tinggi. So sekarang perjalanan kita ke Bukit Tinggi. Ada masalah kalau kita travel sendiri, memang ada masalah. You all jangan ingat semua smooth sailing. Itu kalau travel agent tanggung je lah. Ini yang kita tanggung sendiri. Dia landslide tak itu? Alright guys, so hampir 5 jam perjalanan kita. Bukan hampir 5 jam, memang 5 jam lah. Memang 5 jam campur naik angkut, campur naik Grab apa semua nak sampai di homestay kita. So, ni homestay kita duduk di Mando Homestay di Bukit Tinggi. Kita masuk. Tour sikit lah kan. Okay, so saya akan pusingkan kamera ke depan. Ni ruang tamu homestay. So bila ada satu queen, satu tiang tambahan, satu kipas dan juga ini ruang nak ke tandas. Okay, so bilik ni berharga RM60 satu malam. Kita akan bermalam di sini selama 3 malam. Ini ruang tamu semua boleh guna. Ada air free, lepas tu ni ada air ni gratis. Air boleh buat air kopi, air teh. And yeah. Nice, right? Ni kita berada di stesen Lambuang. Okay, hey guys, sekarang kita berada di Lambuang Station. Lambuang Station ni tempat paling happening lah untuk malam-malam, untuk dinner. So, kita datang sini untuk dinner. Adik! Kita beli apa, Dek? Pisang cheese. Mana pisang cheese? Fan, sedap. Fan, review sikit Fan. Cakap sedap ke tak? Tak. Sedap. Apa dia tu? Apa dia tu, Fan? Tak boleh nak jawab. Sedap sangat ke? RM4.5 lah. RM4.5. Kalau kat Malaysia dapat pisang. Banyak.
Okay, cabaran kalau kita bawa anak adventure macam ni. Ya, kita kena naik atas ni. Ya. Tak ada sebenarnya. Kita dah siap makan dah. Kita dah nak caw lah. Kita dah jalan jauh lah daripada, sebab tempat ni besar, tempat makan ni besar. Lepas tu kita dah jalan jauh, kita dah sampai kat entrance dia dah. Lepas tu anak nak pipi pula. Nak kena pergi tandas belah sana. Ya, kena naik jambatan ni, kena cross pergi belah sana, ujung sekali tandas. Okay guys, so tadi kita bawa makan tadi di stesen Lambuang. Lepas tu kita jalan kaki. Kalau korang boleh tengok ni, kita ada lagi 29 minit ataupun 2.1 km untuk ke homestay. Kita nak try jalan sejauh mungkin lah. Kalau sampai lah. Kalau tak sampai, along the way nanti kita ambil Grab. Kita try baru adventure. Ada yang cakap balik? Ada comot ni. Bola ubi kampung. Ada. Pelaku meninggal. Oh, tengah beli apa ni? Warga lantaran kesakitan akibat motion sickness penyakit untuk yang budak. menjadi deritanya kambuh. Menurut Kalau keluarga, dekat pelaku Kuantan, yang dekat Malaysia bersangkutan dia panggil memiliki Novomin. riwayat Sini, penyakit Antimo. Entino. Antimo. Selesai. Ini sekali ya? Pelaku sudah meninggal. Alright, terima kasih ya. Tidak membuat laporan. Okay, hi guys. Okay, sekarang kita baru sampai homestay kita, Mando Homestay. Kita hari ni berjaya jalan kaki 5 orang, 3 kids, 2 adult dari stesen Lambuang ke Mando Homestay 2.4 km. Tak perlu sebab cuaca Bukit Tinggi ni sejuk je, berangin je. So tak perlu. Kaki je lah sakit sikit tapi berjaya kan Umar kan? Berjaya. Tak ada yang merungut sangat lah. Okay. Okay, semua orang masih aktif lagi ya. Aktif. Kita dapat beli tahu lagi. Alright.